Assalamualaikum. Hello semua. Kembali bersama saya Natalia dalam rancangan Top 10 at 10. Jadi macam biasalah kan, saya akan kongsikan kepada anda 10 berita hiburan yang menarik. Dan agaknya siapakah yang akan berada pada carta hari ini. Jadi jom, tanpa kita membuang masa lagi, kita lihat carta minggu ini. Nombor 10. Semakin terbuka berkongsikan pasangan kekasih hatinya, Alif Muhaimin memberitahu Boom yang dia akan menamatkan zaman bujang pada tahun hadapan. Dah couple ni bagusnya kita tanam fikiran untuk nak kahwin kan. So make sure idea nak kahwin tu ada dalam kepala. So my idea is next year lah kalau semua dah lancar, PKP semua okey. Jadi Boom mengucapkan bahawa segalanya dipermudahkan buat mereka. Nombor 9. Rupanya dah 2 bulan Seo Jun di tanah Eropah dan kini dia membuat keputusan untuk kembali ke tanah air tercinta iaitu Korea Selatan demi menyambung kerjaya seninya yang sudah lama tergantung. Jadi lepas ni bolehlah korang tengok opah korang berlakon, betul tak? Nombor 8. Baru-baru ini Zul Helmi dilempang oleh Ayu ni. Betapa hebatnya temparan tersebut kerana Zul terpaksa tuam dengan air panas selama 2 hari. Nasib baik katanya sengal-sengal saja, tak ada lebam-lebam. Nombor 7. Datuk Aaron Aziz menjadi punca penceraian. Biar betul, selain produk berjenama Tupperware dan juga PUBG, kononnya Datuk Aaron Aziz menjadi punca utama penceraian. Jadi Datuk Aaron Aziz mengatakan biar ramai lagi orang merujuk dan tidak menjadikan hal ini perkara yang besar. Nombor 6. Dengar cerita, heroin Twilight pun dah sedia untuk berkahwin. Kristen Stewart memberitahu yang dia sudah pun bersedia untuk berkahwin dengan tunangnya Dylan Meyer. Dan mereka juga telah pun bercinta selama 2 tahun guys. Memang sudah masa lah tu. Nombor 5. Penyanyi bervokal lantang Ayu Damit mengatakan bahawa dia sangat kesal apabila orang mengecopnya sebagai anti-vaksin. Dia bukanlah anti-vaksin tetapi dia risau akan kesihatan anak-anaknya kerana mempercayai bahawa mereka mempunyai antibody yang lemah dan risau sekiranya ada yang memudaratkan. Nombor 4. Pelakon dan juga seorang influencer Sharifah Rosabrina meluahkan perasaan gembira apabila drama kekasih hati Mr. Bodyguard menjadi pilihan pertama di Disney Plus Hotstar Malaysia. Nombor 3. Peserta Akademi Fantasia 4 Salimah Habibi baru ini menyuarakan tentang isu harga siakap kayangan. Katanya dia merupakan salah seorang daripada 7 pelanggan dan katanya kebenaran akan terungkap. Nombor 2. Aktris Indonesia Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Adrian Shah baru-baru ini maut di dalam satu kemalangan. Menurut sumber terdapat 5 penumpang dan lagi 3 cedera. Nombor 1. I love you sayang, saya akan sentiasa ada untuk awak. Inilah kata-kata yang dilemparkan oleh suami Nina Harizal iaitu Muhammad Faisal Muhammad Ilyas apabila telah memfailkan permohonan bahawa isterinya untuk kembali taat. Setakat ini sahaja carta minggu ini. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan share video ini. Sekiranya anda nak tahu apa carta minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. See you guys soon. Bye.